bar, semua kita dah tengok. Kita sudah tengok homestay, Celet, Makmal Science, macam-macam lah. Ini sekarang lain daripada lain. Studio Village, tempat untuk buat filem, drama-drama Melayu, movie-movie, filem-filem, Netflix. So semualah dekat sini. 30 unit prefab container kita jadikan sebagai studio Village di Kuchai Lama. Boleh tengok. Macam-macam artis pernah berlakon kat sini, edit-edit video, bermacam-macam filem drama, filem Melayu, filem semua filem lah, semua yang disiarkan di televisyen, di Astro, Netflix dan bermacam-macam lagi. Ini kamu boleh tengok. Ni office dia. Ada berapa unit kontainer? Ada 6 unit kontainer. Bersaizkan 10x20. Akan buat bilik. Jom ikut saya. Okey. Ini room admin kita buat. Kita ada buat equipment room. Kita ada tempat loading bay. So dalam ni semua barang-barang untuk set up filem apa semua untuk record. Lepas tu di atas ni ada director room, media room. Kita ada buat tempat editing room. Kita ada tandas lelaki, perempuan, tempat surau. Kita ada di atas ni macam-macam lah. Surau perempuan, surau lelaki. Kita ada di belakang ni kita ada kitchen, tempat untuk santai-santai. Kamu boleh tengok. Jom. Okey, ini untuk kitchen. Okey. Kamu boleh tengok suasana dia macam mana. Susun atur yang elok, kemas dan selesa. Di atas ni ada tempat untuk santai-santai lagi. Ni, tengok atas ni. Cantik tuan-tuan. Cantik, kemas. Satu unit ni sangat minimalis. Kita boleh siapkan dalam masa 3 hari. Tidak panas, tidak berbahang. So untuk kerangka ni kita pakai galvanized stick. Manakala untuk dinding, dalam dinding dia ni kita menggunakan styrofoam yang sangat-sangat padat. Tidak panas, tidak berbahang, soundproof. Semualah dekat kami. Lepas tu sini lagi. Ini untuk meeting room. 3 unit prefab container. Dan lagi kita pun buat store untuk simpan-simpan barang. Ini kamu boleh tengok. Ni adalah store untuk simpan barang-barang setup media seperti kamera, macam-macam barang lah lagi. Untuk baju-baju, lakonan, semualah dalam ni. Store 1, store 2, store 3, store 4, store 5, store 6. Semua ni dari prefab container. Pembekal prefab nombor 1 di Malaysia daripada Asia Aidar. Kamu boleh tengok dalam dia. Siap pasang kipas, mau pasang kipas boleh, mau pasang aircon boleh. Benda ni sangat fleksibel. Ni semua tempat 1, 2, 3, 4, 5, 6 prefab container untuk dijadikan sebagai store. Di sana untuk kitchen, di sana untuk meeting room, director, pengarah, admin, semua dari prefab house. Prefab container daripada Asia Aidar, pembekal prefab nombor 1 di Malaysia. Mari cepat. Tidak lupa juga pada tanggal 7 dan 8 Februari ni kita ada buat open day pameran prefab Pau di 2 lokasi secara serentak, iaitu Jalan Desa Minang Greenwood Gombak dengan juga Jalan Lok Kawi Point Jalan Papar Lama. Kita akan bagi harga yang sangat special kepada anda. Tidak lupa juga lagi kita ada sijil ISO, kita ada sijil IBS. Kita merupakan pembekal nombor 1 di Malaysia. Kamu boleh tengok contoh-contoh kita punya gambar, kita punya projek-projek di dalam TikTok, dalam Facebook. Kamu type saja pembekal prefab nombor 1 di Malaysia, iaitu Asia Aidar Sendirian Berhad. Ciao, bye-bye.